untuk kes yang buat pembiayaan bersama suami isteri. Contoh macam kes yang Weda nak tunjukkan kepada anda ni, suami isteri beli rumah harga 270,610, dapat pembiayaan 90%. So loan jadi 243,549. So bila buat loan bersama, dia 50% lah, dan MRTT yang dia dapat daripada bank BSN ni dia cover selama 20 tahun. So MRTT coverage pun dia akan separuh-separuh, 50% 50%. Untuk kes ni dia punya pembiayaan selama 35 tahun. Namun dia punya coverage perlindungan MRTT hanya 20 tahun. Adakah kalau meninggal salah seorang pada sebelum tahun ke-20, adakah baki hutang semuanya akan diselesaikan oleh MRTT? Ramai orang salah faham dan sangat membahayakan. Jom Weda nak tunjuk anda dia punya keluk dia macam mana. Okey, untuk kes ni harga SMP dia 270,610. Pembiayaan 90% daripada ni 243,549. Tempoh pembiayaan 35 tahun. MRTT coverage yang dia dapat selama 20 tahun je. Tapi tempoh pembiayaan 35 tahun. So, klien ni joint loan suami isteri. Jadi untuk MRTT ni sebab dia akan pecah 50-50, so suami dapat cover 121,774, isteri pun dapat cover 121,774. Jadi macam mana keluk dia? Ini jumlah pembiayaan, ini adalah tempoh hutang ataupun tempoh pembiayaan 35 tahun. So ini hutang dia lah menurun sampailah habis. Dan untuk MRTT coverage, yang hitam ni adalah MRTT punya coverage. Pada asalnya dia memang dapat MRTT nilai yang sama dengan jumlah pembiayaan. Namun disebabkan tempoh MRTT dia 20 tahun sahaja, so dia punya penurunan coverage dia tu sangat laju. Sebab MRTT ni maksud dia Mortgage Reducing Term Takaful. Dia akan berkurang setiap tahun, jumlah coverage dia berkurang sampailah tahun ke-20 habis. Jadi apa berlaku kalau meninggal pada tahun ke-18 contohnya? Kalau suami meninggal pada tahun ke-18, apa berlaku? So kalau meninggal pada tahun ke-18, ini baki jumlah coverage MRTT yang tinggal. Sedangkan baki hutang masih lagi tinggi, masih lagi dekat atas, tapi MRTT dia dah turun banyak. So ketika ni kalau tengok table mortgage calculator, pembiayaan 243 pada tahun ke-18 baki hutang ada lagi dalam 153,148. Ini baki hutang pada tahun ke-18. Dan bila bahagi dua kan, suami isteri, so kita bahagi dua, seorang baki hutang suami 76,547, baki hutang isteri pun 76,547. Suami meninggal, katakan kes ni suami meninggal, jadi bahagian suami ada 76,547 nak kena settlekan. Isteri pun sama. Dan coverage MRTT untuk yang ada ketika tu dalam balance dalam 10% sahaja. Dalam 10% daripada yang asal ni kan. Asalnya dia dapat 243 tapi disebabkan coverage tu turun laju, disebabkan tempoh coverage dia kurang 20 tahun je, sedangkan hutang rumah 35 tahun. So ketika pada tahun ke-18 ada balance lagi 10%, coverage MRTT dia ada dalam 24,000. 24,000 ni suami isteri. So bila kita bahagi dua, bahagian suami 12,000 sahaja. Bahagian isteri pun ada 12,000. Jadi hutang rumah tadi ada 76,000 lagi kan. 76,000 baki hutang suami yang meninggal tadi. Tolak baki MRTT yang tinggal 12,000. Jadi balance yang isteri dia kena bayar, kena tanggung adalah 64,000. Ini baki hutang bahagian si suami yang dah meninggal tadi. So ini adalah baki hutang si suami. Tapi hutang isteri masih ada. Sebabnya kita dah bahagi dua kan tadi, baki hutang semasa pada tahun ke-18 153,000. Suami 76,000, isteri 76,000. So bahagian suami dah diselesaikan oleh MRTT sikit. So ada balance lagi 64,000 untuk bahagian suami, arwah suami.
Untuk isteri 76,000. So baki yang tak cukup cover MRTT si bahagian suami tadi tambah dengan baki hutang isteri yang masih hidup. So ada balance 140,000 yang si isteri tadi kena tanggung sorang-sorang. Selalunya orang salah faham kalau meninggal pada tahun pertama sampai tahun ke-20, selamat, MRTT ada coverage. Namun dia terlupa ataupun dia tersalah faham, sedangkan MRTT ni adalah reducing term, coverage dia turun setiap tahun dan menyebabkan ada gap, ada baki yang waris nak kena selesaikan. So ini adalah situasi yang berlaku untuk suami isteri yang buat joint loan. So macam mana kita nak cover baki hutang yang tak cukup ni, apa yang perlu kita buat dan apa jalan penyelesaian yang terbaik? Okey, untuk penyelesaian yang terbaik, suami isteri ketika hidup, ketika sihat, buatlah hibah takaful. Suami ambil takaful dan hibahkan pampasan tu kepada isteri. Isteri pun ambil takaful dan hibahkan pampasan tersebut kepada suami. Ambillah lebih, walaupun hutang rumah tadi dalam 240,000 je, tapi ambil lebih 500,000 ke 1 juta ke, sebab pampasan tersebut akan diterima oleh pasangan yang masih hidup nanti. Kalau suami tadi meninggalkan, suami dah tinggalkan pampasan 500,000 kepada si isteri, so ada balance tadi hutang rumah dalam 140,000 yang isteri nak kena selesaikan seorang-seorang. Tak beratlah pada dia kalau dia ada pampasan takaful daripada arwah suami 500,000. So tolak 140,000 hutang rumah tadi, ada balance lagi berapa? 360,000 yang dia boleh guna untuk selesaikan hutang-hutang lain juga. Bukan cover hutang rumah je, boleh selesaikan hutang kereta, personal loan arwah suami ataupun hutang-hutang yang diorang ada supaya dapat meringankan kelangsungan hidup si isteri dan juga anak-anak. Itu fungsi takaful, life takaful ataupun MLTT, benda yang sama sahaja. Asalnya adalah life takaful, tapi orang sebut dalam konteks hartanah orang sebut MLTT. Selalunya orang sebut juga hibah takaful. Dia benda yang sama. Takaful adalah satu manfaat pampasan yang kita ambil dan kita agihkan. Kita nak agihkan pampasan ni dalam bentuk hadiah, iaitu hibah. Sebab tu orang panggil hibah takaful. Jadi bayangkan kalau suami isteri ni tak ambil takaful sekarang, tak buat vice versa, cross hibah suami isteri, jadi menanggunglah si isteri tadi baki hutang 140,000, tak termasuk lagi dengan kos-kos sara hidup, nak kelangsungan hidup dengan anak-anak dan juga hutang-hutang lain. Sangat banyak duit yang diperlukan bila salah seorang meninggal. Jadi pastikan anda beli rumah, ambil sekali takaful yang ada pampasan kematian, kecacatan kekal dan juga attach sekali sakit kritikal. Sebab kalau anda tak meninggal tapi anda sakit, dah tak boleh bekerja, hutang rumah wajib kena bayar. MRTT langsung tak cover sakit kritikal. Jadi penting untuk anda attach sekali tabung sakit kritikal supaya anda ada duit penggantian gaji yang hilang disebabkan tak boleh bekerja kan, disebabkan sakit tadi. Anda dapatlah pampasan ketika tu 200,000 contohnya, bolehlah guna untuk settlekan hutang ataupun boleh guna untuk bayar balik bulanan rumah tu walaupun pendapatan dah hilang. So kalau anda dah beli rumah tapi tak buat lagi hibah takaful, boleh pergi ke website Wahidah, www.alwahidahismail.com/takaful. Dekat sana ada Wahidah terangkan lebih lanjut dan kalau anda nak dapatkan quotation pun boleh klik dekat sana untuk Wahidah bantu.